pada 21 bulan Jun 2017 dekat Singapura pada pukul 1.20 tengah hari. Ada seorang wanita tengah nak naik feri dekat Harbourfront Cruise Center. Dia ada beg, dia ada pasport dan dia ada barang-barang kemas yang bukan milik dia pun. Dekat situ juga terletaknya ada satu apartmen tingkat 6, blok 717 Bay Dock Reservoir Road. 2 orang telah ditinggalkan untuk mati. Pada 3.39 petang, ada seorang lelaki sampai dekat apartmen tingkat 6 tu. Dia datang nak cari mertua dia yang dah tua. Okey, isteri kepada Mamat ni cuba untuk hubungi mak bapak dia, tapi diorang tak angkat dan diorang ni dah mula risau. Jadi bila menantu dia buka pintu, apa yang dia jumpa dekat dalam tu, orang kata menggegarkan Singapura bertahun-tahun lama dia. Hari ni kita nak cerita pasal kes pembunuhan berganda dekat Bedok. Kes di mana jenayah berlaku di satu negara, perbicaraan berlaku dekat negara yang lain, dan keadilan bergantung kepada siapa yang korang tanya, yang mungkin tak berlaku langsung pun sebenarnya. Jadi guys, pada ketika tu menantu lelaki tu telefon polis.